Ini adalah topik rumus algebra. Soalan disuruh kita ungkapkan M sebagai perkara rumus. Kita ada persamaan A sama dengan 5 dibahagikan dengan 2M. Okey, objektif kita adalah untuk mencari nilai M. Okey, pertama sekali kita gerakkan 2M, pindahkan naik ke kiri, dia akan jadi darab. Jadi jawapan dia A didarabkan dengan 2M, kita akan dapat 5. Okey, A darab 2M, kita akan dapat 2AM sama dengan 5. Seterusnya adalah kita perlu membiarkan M sebagai perkara rumus. Maka kita pindahkan 2A ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagi. Maka jawapan akhir kita adalah M sama dengan 5 dibahagikan dengan 2A. Boleh faham semua? Kalau suka video ni, jangan lupa like, komen dan share.